Apa maksud minyak petrol RON 95 dan RON 97? Ramai yang isi petrol setiap hari tapi tak semua tahu apa maksud sebenarnya nombor RON ni dan apa perbezaannya. Pertama sekali, kita kena faham dulu yang mana RON ni adalah singkatan kepada Research Octane Number. Nilai oktana ni sebenarnya adalah ukuran kepada keupayaan bahan api untuk menahan masalah yang dipanggil sebagai ketukan enjin atau engine cranking. Engine cranking ni berlaku bila bahan api meletup lebih awal daripada sepatutnya di dalam kebuk pembakaran enjin. Kalau ni berlaku terlalu kerap, ia boleh merosakkan enjin dalam jangka masa yang panjang. Jadi, makin tinggi nilai oktana ni, makin tinggi jugalah kemampuan petrol untuk elak masalah ni. Jadi, RON 95 ni bermaksud petrol tu mempunyai nilai oktana 95, di mana ia mudah terbakar dan sesuai digunakan untuk kereta yang biasa atau sisi kereta yang lebih kecil. Sebab tu kerajaan Malaysia hanya memberi subsidi untuk RON 95 je, supaya ia lebih mampu milik untuk rakyat yang hidup sederhana. Manakala RON 97 ni pula mempunyai nilai oktana 97. Bezanya, ia lebih tahan engine cranking dan sesuai untuk kereta yang berprestasi tinggi. Contohnya kereta sport atau kereta mewah yang mempunyai nisbah mampatan enjin lebih tinggi atau sisi yang lebih besar lah. Petrol ni tak disubsidi oleh kerajaan, jadi harganya lebih mahal berbanding RON 95. Kesimpulannya, kalau kereta korang jenis biasa, guna RON 95 pun dah cukup dan lebih menjimatkan. Tapi kalau korang memandu kereta yang mempunyai enjin berkuasa tinggi, RON 97 lebih sesuai kerana ia dapat melindungi enjin dan memberikan prestasi yang lebih optimum. Jadi lepas ni, kalau korang isi petrol, korang dah tahu apa maksud RON 95 dan RON 97 serta kenapa harganya berbeza.